Kenapa majoriti negara Islam miskin? Cuba tengok dunia sekarang. Afghanistan, Yaman, Somalia, Bangladesh, Sudan, Mali dan banyak lagi negara Islam yang lain merupakan negara miskin. Kalau kita tengok sejarah, realiti dunia Islam bukan bermula sebagai dunia yang miskin. Sebaliknya, antara abad ke-8 hingga ke-13, dunia Islam adalah pusat tamadun ilmu, perdagangan dan teknologi global. Ketika Eropah berada dalam fasa yang sering disebut sebagai zaman gelap, kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba dan Kairo menjadi pusat ilmu ekonomi dan inovasi. Di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan era Abbasiyah, Baghdad sahaja dikatakan antara kota paling maju dan kaya di dunia. Dalam tempoh ni, umat Islam bukan sahaja kuat dari sudut agama tetapi kuat dari sudut institusi. Mereka membina sistem kewangan tanpa riba yang lebih stabil, jaringan perdagangan yang merentasi Afrika, Asia dan Eropah serta budaya ilmu yang terbuka. Institusi seperti Bait al-Hikmah menjadi pusat terjemahan dan penyelidikan. Karya-karya Yunani, Parsi dan India diterjemah dan dikembangkan. Teknologi kertas yang dipelajari dari China diperluaskan. Ironinya, teknologi pencetakan yang kemudian melonjakkan Eropah memang lambat diterima di wilayah Islam Uthmaniyah atas faktor sosial dan agama, tetapi pada era awal, budaya penyalinan manuskrip dan penyebaran ilmu sangat aktif. Sementara itu, Eropah ketika itu bergelut dengan feudalism, wabak dan konflik dalaman. Ramai sarjana barat sendiri mengakui bahawa kebangkitan Eropah kemudian banyak bergantung pada pemindaan ilmu dari dunia Islam, terutamanya melalui Andalusia dan Sisili. Ilmu matematik, aljabar, perubatan, astronomi dan navigasi memberi asas kepada Renaissance. Tanpa pemindaan ilmu ini, Eropah mungkin mengambil masa lagi lama untuk bangkit. Namun persoalan penting, kalau dunia Islam pernah begitu kuat dan kaya, kenapa hari ini majoriti negara Islam tergolong dalam kategori membangun atau miskin? Jawapannya bukan satu faktor mudah. Pertama ialah faktor sejarah penjajahan. Bermula abad ke-15 dan memuncak abad ke-19, kuasa Eropah seperti United Kingdom dan France menjajah hampir seluruh dunia Islam dari Asia Selatan hingga Afrika Utara. Penjajahan bukan sekadar ambil tanah, ia menyusun semula ekonomi untuk kepentingan metropol. Tanah jajahan dijadikan pembekal bahan mentah, bukan pusat industri. Struktur ekonomi ekstraktif ini kekal walaupun selepas merdeka. Banyak negara Islam mewarisi sistem ekonomi yang tak seimbang. Ekspor bahan mentah, import barang siap. Kedua ialah kejatuhan institusi politik dalaman. Selepas serangan Mongol yang memusnahkan Baghdad pada 1258 dan kemudian kelemahan empayar seperti Uthmaniyah, dunia Islam berpecah kepada wilayah kecil yang lemah dan sering berkonflik. Apabila Eropah masuk dengan revolusi industri, jurang teknologi menjadi terlalu besar. Revolusi industri bermula di United Kingdom pada abad ke-18 tetapi tidak berlaku secara organik di dunia Islam. Tanpa industrialisasi, produktiviti kekal rendah. Ketiga ialah faktor tadbir urus dan institusi moden. Banyak kajian ekonomi moden menunjukkan kekayaan negara sangat berkait dengan kualiti institusi, rule of law, hak milik, kebebasan perniagaan, kestabilan politik. Jika kita lihat data KDNK per kapita hari ini, majoriti negara Islam berada dalam kategori pendapatan sederhana rendah atau rendah. Memang ada pengecualian seperti Qatar, United Arab Emirates dan Kuwait, tetapi kekayaan mereka sangat bergantung pada minyak. Negara-negara ini mempunyai KDNK per kapita yang tinggi, puluhan ribu dolar setahun, tetapi asasnya ialah alam semula jadi, bukan kepelbagaian industri teknologi tinggi yang luas seperti di Jepun atau di Jerman. Fenomena ni dikenali sebagai resource curse atau sumpahan sumber. Negara kaya minyak kadang-kadang kurang membina sektor lain kerana hasil minyak dah cukup menampung ekonomi dan politik. Apabila harga minyak jatuh, ekonomi mudah terkesan. Selain itu, konflik berpanjangan turut memainkan peranan besar. Negara seperti Afghanistan, Yaman dan Syria mengalami peperangan yang memusnahkan infrastruktur dan pelaburan manusia. Perang bukan je memusnahkan bangunan tetapi memusnahkan generasi pendidikan. Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Media Dr. Azmi Hassan berkata, hampir 60 hingga 70% daripada 56 negara Islam boleh diklasifikasikan sebagai negara miskin. Beliau berkata, bagi negara miskin yang menghadapi konflik
peperangan, pemerintahan negara lebih tertumpu kepada penyelesaian konflik daripada soal membangunkan negara. Ada negara yang tidak berkonflik pula berhadapan masalah pengurusan dana kerana kekayaan negara yang diperoleh itu tidak digunakan untuk memakmurkan negara. Sebaliknya, dibelanjakan untuk kepentingan sesama pemimpin. Azmi berpendapat kadar keluaran dalam negara kasar KDNK di setengah negara Islam yang kaya sama seperti kadar KDNK di negara Skandinavia. Namun, taraf hidup penduduk mereka amat berbeza. Bagi negara Islam yang kaya ni, mereka perlu menguruskan hasil negara dengan baik, bertujuan mengembangkan pelaburan bagi memajukan negara. Prof Media Dr. Ahmad Martada Muhammad daripada Pusat Penyelidikan Kerajaan Universiti Utara Malaysia pula berkata, bagi mengekang kesemua permasalahan yang berbangkit di negara Islam, ia perlu dimulakan dengan memilih pemimpin yang bersih dan berintegriti. Ada juga naratif yang mengatakan negara Islam miskin sebab tak ikut Islam sebenar. Hujah ni lebih bersifat teologi berbanding ekonomi. Secara akademik, kemiskinan negara tak boleh dijelaskan hanya melalui tahap kepercayaan agama rakyatnya. Jika kita bandingkan, ada negara majoriti Muslim yang stabil dan sederhana makmur seperti Malaysia dan Turki, walaupun masih berdepan cabaran pendapatan sederhana. Faktor struktur ekonomi global, sejarah kolonial, pendidikan, inovasi dan institusi lebih kuat menjelaskan jurang kekayaan. Satu lagi aspek penting ialah peralihan ilmu. Ketika Eropah menerima percetakan secara meluas sejak abad ke-15, selepas ciptaan Johannes Gutenberg, penyebaran buku menjadi jauh lagi cepat. Dalam dunia Uthmaniyah, percetakan huruf Arab pada awal mendapat tentangan tertentu dan hanya berkembang secara rasmi beberapa abad kemudian. Jurang dalam revolusi maklumat ini memberi kesan jangka panjang kepada penyebaran ilmu sains dan teknologi. Kesimpulannya, dunia Islam pernah menjadi pusat kekayaan dan ilmu. Kemunduran bukan berlaku semalaman dan bukan juga semata-mata kerana agama itu sendiri. Ia gabungan faktor geopolitik, penjajahan, kegagalan industrialisasi, konflik dalaman, tadbir urus lemah dan pergantungan kepada sumber asli. Jika ada negara Islam yang kaya hari ini, kebanyakannya adalah kerana minyak. Jika ada yang sederhana maju, biasanya kerana berjaya membina asas pendidikan dan industri yang lebih pelbagai. Sejarah menunjukkan kemiskinan bukan identiti kekal mana-mana tamadun. Dunia Islam pernah bangkit, Eropah pernah jatuh, Asia Timur pernah miskin sebelum melonjak. Soalnya, bukan Islam buat negara miskin, tetapi bagaimana institusi ilmu, kestabilan dan ekonomi dibina dalam konteks global yang sentiasa berubah. Dan kita tengok juga masyarakat Islam zaman sekarang. Bila kita nak belajar sains, belajar pasal tamadun lain, orang ramai cakap, itu ajaran Yahudi, baik pergi belajar agama sendiri. Padahal, itu juga tuntutan agama. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.